Hari ini sepatutnya di Parlimen. Kita di Parti Sosial Malaysia dan Pakatan Rakyat membantah sekeras-kerasnya cadangan tersebut kerana pada pandangan kita itu adalah satu akta yang zalim, menindas. Itu sudah adalah hak pekerja sudah dicabul selama ini dan kita rasa pindah ini lebih mencabul, lebih memutul, lebih menindas pekerja. Contoh yang kita bagi di hari ini ialah satu yang sangat teruk ialah pekerja cuba dijadikan pekerja kontrak. Semua pekerja jadikan lebih senang untuk dibuang kerja dan majikan boleh elak untuk didakwa. Itu satu benda yang memang teruk dalam cadangan inilah. Satu. Dua ialah pekerja senang dibuang kerja dengannya diberi notis 4 minggu saja. Dulu pekerja harus orang yang bekerja di atas 5 tahun kena diberi 8 minggu notis. 2 hingga 5 tahun 6 minggu notis. Kurang 2 tahun baru 4 minggu notis. Tapi sekarang menjadikannya lebih 4 minggu saja. Itu satu. Kedua, pekerja yang 1 tahun, kurang 1 tahun, boleh dibuang kerja. Tetapi pekerja tak boleh buat apa-apa. Dulu kita boleh bawa ke kes dan 1 tahun pampasan boleh diberi jika pekerja menang. Tapi dengan cadangan ini, seorang pekerja yang biasanya orang muda lah, dia hanya dianggap sebagai pekerja tidak mahir, kurang 1 tahun boleh dibuang kerja. Dia tak boleh tanya apa-apa. Itu adalah salah satu. Dan yang lebih teruk ialah apa yang berlaku di kilang Belton dan sebagainya, pelambatan pembayaran gaji. Pekerja sangat mengharapkan OT untuk hidup sekarang pada masa ini. Tetapi melalui cadangan ini, OT boleh dilambatkan pembayaran sehingga 30 hari oleh pihak majikan. Padahal gaji asas lebih kurang 300 hingga 400 tidak cukup untuk menampung kehidupan pekerja. Itu adalah sesuatu yang biasa. Sekarang katalah seorang dapat 450 untuk sebelum 7 hari bulan, gaji bakinya OT itu boleh dibayar sehingga hujung bulan tu. Bagaimana mereka nak menampung inflasi yang begitu kenaikan harga barang, subsidi dikurangkan dan sebagainya. Bagaimanakah pekerja boleh menampung tekanan sebegini? Antara yang lain adalah kesatuan sekerja lah. Pindahan ini juga mencadangkan supaya kesatuan sekerja lebih ditekan, susah untuk membuat kesatuan. Pekerja security juga dihalang untuk menubuhkan kesatuan. Dan jika ada kesatuan yang wujud pun, ia boleh direview balik. Jika kesatuan sudah 5 tahun, boleh direview balik. Semua cadangan itu lebih pro kepada majikan dan bukan pro kepada kaum pekerja. Itu kita rasa sangat salah lah. Kita rasa pada ketika subsidi dikurangkan, kenaikan harga barang, kenaikan harga minyak, semua barang keperluan dinaikkan, penswastaan, tiada gaji minima. Pekerja tidak ada gaji minima. Tetapi selepas itu, sekali lagi kita dipukul balik dengan cadangan seperti itu. Kita rasa memang tertekan lah. Kita rasa Parti Sosial Malaysia mahu kerajaan mengambil langkah yang tegas. Hentikan cadangan pindangan ini. Kita sudah dapat satu akhbar pada pagi ini bahawa mereka sudah menangguhkan bacaan itu. Itu satu kemenangan kepada tekanan daripada kaum pekerja bahawa kita ada satu kuasa. Jika kita bersatu, kita boleh menghentikan cadangan-cadangan seperti ini. Datuk Timbalan Menteri Kesatuan, Timbalan Menteri Sumber Manusia telah memberitahu beliau telah menghentikan bacaan itu pada pagi ini di Parlimen. Itu saya rasa satu kemenangan kepada kaum pekerja lah. Apa yang kita mahu, hentikan terus cadangan ini. Gubal akta gaji minima. Itu satu keperluan asas kepada pekerja yang ditindas dengan gaji yang kurang, kenaikan harga barang dan sebagainya. Itu salah satu yang sangat perlu. Kekalkan subsidi kepada rakyat. Itu satu tuntutan kami jugalah. Jangan kurangkan subsidi kepada rakyat. Kurangkan subsidi kepada kaum kaya. Mereka lebih layak untuk dikurangkan subsidi dan bukannya kaum pekerja, kaum rakyat sendiri. Dan laksanakan tabung perhentian kerja lah. Satu lagi yang kita menentang adalah GST. Ada cadangan untuk gubal satu cukai perkhidmatan dan